Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya Fendi dan selamat datang ke video SM Collector. Hari ini saya dan Abang Ashraf mendapat jemputan untuk melihat cerita tak lain dan tak bukan cerita Ejen Ali nombor 2, Misi Satria. Kami mendapat peluang untuk menonton movie ini lebih awal. So, sampai sahaja ke sinema, kami dah nampak poster besar Ejen Ali. Abang Ashraf dah memang teruja. Kami terus ke tempat untuk redeem tiket berserta dengan popcorn dan juga minuman. Memang ramai sangat-sangat orang hari ini dekat sinema yang mendapat jemputan untuk menonton Ejen Ali. Tayangan awal Ejen Ali Redemption Counter. Kami juga berpeluang untuk melihat merchandise yang dikeluarkan oleh sinema ini. Dua jenis tumbler, satu ada gambar Ejen Ali sendiri dengan berlatarkan tumbler yang warna merah berserta dengan Satria. Wah, kami pun dapat button badge, 3 button badge. Button badge Satria, Ejen Ali dan juga Ejen Alisha. Abang Ashraf dah siap pegang kita. Memang cantik lah button badge Ejen Ali ni. Tidak ketinggalan juga kami pun mengambil peluang untuk mendapatkan satu tumbler. Dan tumbler pilihan kami adalah tumbler berlatarkan Satria. Dia punya tumbler depan tu memang nampak macam armor Satria itu sendiri. Ianya juga didatangkan berserta dengan figura untuk kita letakkan di atas tumbler tersebut. Sekejap kita buka packaging figura ni dan tengok detailing dekat figura tersebut. Saya memang teruja tau. Walaupun dia nampak kecil, tetapi dia punya detailing tersangatlah kemas. Sekali imbas, figura Satria ni nampak macam cerita Guyver. Sebuah animasi datang dari Jepun mengisahkan seseorang mendapat armor untuk menjadi ala-ala macam futuristic superhero. Inilah combo yang kita boleh dapatkan. Dan mari kita lihat button badge yang diberikan kepada kita. Memang nampak cantik. Dan button badge ni pun dia agak tebal dan berat sedikit ya. So memang sesuai untuk dijadikan sebagai cenderahati kenangan. So button badge pertama kita ada Ejen Alisha. Kedua, Ejen Ali sendiri yang memakai iris. Button badge terakhir kita datang dengan Satria itu sendiri. Saya memang suka sangat button badge ni. Inilah merchandise yang telah kita dapat semasa menonton tayangan awal Ejen Ali The Movie nombor 2. Memang keren. Tahukah anda, movie Ejen Ali nombor 2 ini adalah direct continuation daripada season 3 Ejen Ali The Series, di mana Ali bukan lagi pengguna iris. Pengguna iris yang baru adalah Alisha, di mana dia berjaya mendapatkan akses untuk menggunakan iris semasa beliau memenangi pertandingan. Untuk apa pertandingan tersebut? Untuk menjadi pengguna iris yang baru. Tetapi apa yang Ali tak tahu, di penghujung season 3, selepas Ali dah kehilangan iris, beliau telah dijemput oleh ketua teras untuk dimaklumkan bahawa dia akan menjadi pengguna baru kepada Satria. Sebuah sistem di mana ianya adalah gabungan AI dan juga armor. So Ali perlu melengkapkan beberapa training supaya dia dapat menggunakan Satria. So di dalam movie ini dapat kita lihat macam mana Alisha menggunakan iris, kelebihan apa yang beliau ada lebih daripada Ali, dan macam mana beliau menggunakan iris untuk menangani musuh yang menentang mata. Bukan setakat itu, kita juga boleh melihat macam mana Ali sebagai Ejen Satria menggunakan kuasa yang beliau ada sekarang. So daripada apa yang saya dapat lihat, perjalanan cerita untuk movie ni memang tersangatlah baik. Kepada sesiapa yang telah memfollow TV animasi series Ejen Ali, bila mereka melihat movie ini, mereka dapat merasakan kelainan. Untuk koreografi semasa berlawan,
saya dapat rasakan dia punya cara berlawan ala-ala macam anime Naruto. Memang nampak kemas dan best. Bukan setakat itu saja, mereka juga ada mengembalikan watak-watak lama daripada movie yang pertama. Antara spoiler yang saya boleh bagi tahu adalah seperti contoh Mama Maju. Untuk tahu dengan lebih detail apa yang saya maksudkan, anda perlulah menonton Ejen Ali di Pawagam Berdekatan dengan anda. Bagi saya memang terasa amatlah best sekali cerita ini. Sesuai untuk ditonton untuk semua. Seperti biasa dengan tagline Ejen Ali, kali ini Satria bangkit. Jadi sampai sini sajalah video saya kali ini. Jumpa next time. Bye.